Sekiranya seorang perempuan itu potong kuku masa haid, adakah wajib dia mandi sekali dengan kuku yang telah dipotong itu? Bijak mumek. Inilah hak banyak sangat duduk percaya. Dia kata kalau kita ni haid, kita pergi potong kuku, bila mandi junub dengan kuku-kuku kena mandi. Ni ikut-ikutan orang. Lepas tu kena mari mengaji, kena belajar. Jangan ikut orang kata. Mujur orang tu suruh dia memandi dengan kuku-kuku. Kalau dia suruh rebuh kuku, rebuh kuku ni. Nak? Lepas tu kita tengok orang semayang angguk. Semayang kan? Salah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal tak ada kitab fiqh suruh angguk. Mazhab mana suruh angguk? Ada tak? Tak ada. Mazhab Syafi'i tak ada suruh angguk. Mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hanbali tak ada. Hadis mana pun tak ada. Yang ada mazhab ahli sufi, bukan suruh angguk. Nak? Salam dalam keadaan tunduk, tawaduk, tunduk saja. Kita angguk, dia ambil kitab mana? Bukan, dia pergi masjid, dia tengok orang semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, angguk. Siapa kelening dia angguk. Pakai jubah lerek, pakai serban, angguk juga. Dah mengaji, dah belajar. Dia panggil amalan copyright control. Pakai kopi orang. Tak? Ini contoh mudah. Tak ada orang suruh angguk. Nak? Dia pergi angguk lelek ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata bodoh marah. Nah, itu contoh tiru. Ni pun orang suruh mandi ke kuku, mandi ke kuku. Mujur suruh mandi. Kalau dia suruh buat pengak kuku, muat pengak. Jawabnya perempuan yang sedang haid, laki-laki yang junub, tidak makruh potong kuku, tidak makruh potong janggut, misal dan bulu-bulu badan. Tak ada larangan. Ini pendapat yang paling kuat. Dah tu ustaz-ustaz ada yang ngajar dia kata makruh. Itu pandangan yang dhaif, pendapat yang lemah. Tak salah dah dia kata tu, tapi pendapat yang muktamad tidak dilarang. Yang dilarang orang yang dalam ihram, laki-laki perempuan, sebelum tahlul jangan kerat kuku, jangan potong rambut, dan makruh potong kuku, rambut dan bulu orang yang masuk korban bila datang 1 Zulhijjah. Haid nifas tak ada masalah. Potong tangan buat apa lagi. Soalan seterusnya,